Sebanyak 67 kes kesalahan telah direkodkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Selangor dalam tempoh 8 hari pertama pelaksanaan Op Pantau 2026. Pengarahnya Muhammad Hanif As'ari memaklumkan bahawa pemeriksaan menyeluruh telah dilakukan ke atas lebih 1,200 premis termasuk bazar Ramadan dan pasaraya bagi memastikan kepatuhan peniaga sepanjang musim perayaan ini. Sepanjang pantau ni sejak 19 hari bulan baru ni kita telah memeriksa 1,284 premis sepanjang 8 hari di bulan Ramadan ni. 1,284 premis termasuk premis-premis di bazar Ramadan di seluruh Selangor. Dan daripada 1,284 pemeriksaan tu kita telah mendapati ada 67 kes pelanggaran. Antara kesalahan utama yang dikenal pasti termasuklah gagal mempamerkan tanda harga, penandaan harga yang mengelirukan, penggunaan alat timbang yang tidak ditentusahkan dan penjualan barangan penggunaan cap dagang tidak sah. Penguatkuasaan turut diperkukuhkan dengan kehadiran van star pengguna di lokasi tumpuan bagi menangani aduan secara real time. Selain tindakan tegas, KPDN Selangor turut menganjurkan 16 Bazar Ramadan Rahmah BRR yang memperkenalkan dua inisiatif baharu iaitu Ihsan Food Bank IFB untuk mengurangkan pembaziran makanan dan inisiatif Patuh untuk memastikan peniaga sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan. Pemeriksaan ini akan diteruskan secara agresif sehingga menjelang Aidilfitri bagi memastikan hak pengguna dilindungi dan tiada peniaga yang mengambil kesempatan.